Nampak? Dia study tau conversation you. That's why orang tanya saya, "Tuan, macam mana dia tahu yang saya ni single mother? Macam mana dia tahu saya ni keseorangan?" Senang je. Awak upload dekat Facebook, jalan macam ni, kaki seorang-seorang tolak air. Kau yang tunjuk. Pergi dekat restoran, upload cawan je. Dia hanya segelas cawan je dia upload. Kau apa hal? Kan? Lepas tu minta tolong kawan. Kau boleh tak? Kau duduk sana, okay, kau ambil gambar belakang aku tengah tengok awan gitu. Disebabkan itulah dia tahu anda keseorangan. Maka anda menjadi sasaran skamer-skamer ini. Especially orang-orang yang berumur, warga emas paling senang kena scam. Kenapa? Money. Dia warga emas duit dia lagi banyak, betul tak? Tak percaya tanya kat sini, siapa warga emas? Saya jawab, ada warga emas. Tak ada lah, semua muda-muda lah. Okey. That's why focus on your parents. Sebab parents you dia banyak. Dia ada duit, dia takkan cakap dengan you, tapi dia memang ada duit. Dan salah satu sebab kenapa warga emas paling senang kena attack dengan scammer, sebab dia memang tak tahu langsung guna handphone dia tak tahu. Awak pesan kat mak awak kan, "Mak, kalau nombor tak kenal jangan angkat." Betul tak? Jangan risau, dia akan angkat juga. Awak kena faham, orang lama, dia enjin lama, dia malas nak fikir, dia angkat je lah. Ujung-ujung dia cakap apa? "Mak ni dah tua." Kau faham lah. Dia cerita